yang pening-pening nak cakap nak keluarkan kereta susah apa semua tu. Buang benda tu, cari Arif. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Baharin. So sekarang saya ada dekat Toyota, kereta baru. Saya nak deliver satu unit Toyota Vios. So Ijat settlekan customer saya ni. And next month kita ada lagi satu delivery warna hitam. So ni customer on the way. Saya tak pernah jumpa lagi customer ni. Ijat pun tak pernah jumpa lagi customer ni. Ijat, ni dulu dia Recon, sekarang dia masuk Toyota. Dia dah tua Ijat, berubah rambut Ijat. Jad, bulan ni jual berapa biji Jad? Bulan ni jual berapa biji? Tak, 8 je. Mantap. So saya ada 2 unit. Ijat settlekan customer saya. Jad, apa colour kereta ni? Colour merah. Merah? Aku tak ingat dia punya kot. Oi, teruk salesman ni. Salesman ni tahu jual je. So ini adalah model G-Spec, brand new. Dia ada berapa colour Jad untuk Vios ni? 5. Hitam, putih, silver. Dengan ni lah, merah. Hitam, putih, silver, merah, lagi satu? Biru. Biru Macam ni Biru macam ni. Oh, biru terang tu. Okay, so kita tunggu customer sampai dulu. Actually ini adalah salah satu kereta favourite saya yang saya rasa macam nak ambil, tapi warna hitam. Saya pernah nampak dekat luar orang yang dah beli Vios ni kan, warna hitam, dia masuk Sporim CE28 dengan disc brake Brembo. Handsome, padu mat. Sebab Vios baru ni dia punya muka depan tu cantik. Nampak? Dia lagi handsome. Ni bahagian depan dia daripada Toyota Malaysia. Saiz tayar 205/50, rim 17 inci. So rim 17 inci. So kereta dah siap tinted original daripada Toyota. Minyak pun dah isi penuh. Gelap sikit lah dalam ni. Tu kita tengok bahagian dalam. Ni bahagian dalam dia. Ni full leather. Electric parking kat sini. Ada brake hole. Meter dia cantik. Dia kemas dia punya meter dengan dia punya dashboard kan. Tengok reverse camera dia. Dia terang, dia ada 360 view. Ini dia ada 360 view untuk model Vios G. Dashcam original. Jad, minyak jimat kereta ni? Minyak jimat. Ni antara kereta yang paling jimat minyak. Cuma dia bukanlah jimat macam hybrid. Power pun padu juga power dia. Kau dah test lah? Aku tak pernah bawa lagi Vios ni. Dah, tadi minyak. Untuk sibuk saja. Tak apa, settle dulu Jad. Sepatutnya dia yang review kereta ni. Sebab dia jual kereta ni, saya jual kereta Recon. So customer request dengan saya untuk beli Vios. Tak apa, kita tunaikan. Di bahagian belakang dia besar juga. Engine 1.5. Silver cantik, tapi saya paling minat kalau Vios ni warna hitam. So next month saya akan delivery satu warna hitam. Next month satu warna hitam. Kawan dia juga. Ni kawan dia juga. So thank you support Arif Baharin. Mana nak beli Toyota, boleh deal dengan saya. Saya akan pass over dekat Ijat. Ijat yang akan settle ke semua. So Ijat bulan ni dia banyak delivery Hilux. Sekejap lagi kita tanya dia kereta apa yang ready stock dekat Toyota. Dalam banyak-banyak model Toyota, memang model Vios ni yang paling saya minat. Sebab macam mana nak cakap, dia sekali pandang kita dah tahu dia nampak sporty bila kita nak masuk Sporim ke atau pakai standard ke. Dia tak terlalu macam model sebelum ni. Dia banyak bulat kan, design dia bulat-bulat. Yang ni dia tajam sikit. Pada saya minat yang ni lah. Lampu dia cantik, lampu belakang. And then dia punya diffuser. Dia punya bumper depan, bumper belakang dia nampak cakap stylish lagi lah. Sporim pun cantik, ada 2 tone color. Dia biasalah, dia setiap benda tu dia akan modern kan, dia akan jadi baru. So yang ini adalah perbaharuan yang paling ketara, yang paling cantik Toyota pernah buat dalam model Toyota Vios. So memang saya minat. Dia besar. Ni aksesori yang ada macam tadi Ijat buka bawah tu, kita dah ada nampak apa ni, ada tayar spare kan. Nampak dia ada tayar spare, ada tool segi kat bawah tu. Right, cun. Color cantik, design cantik. Kenapa dia ketat lah? Alright, VPE 7587. Dia beli dengan Arif Baharin.
saya nak tengok model-model lain lah kejap lagi. Apa beza model yang full spec ataupun yang G ataupun yang lagi satu apa E tak silap saya. Pan kemas kan, style kan dia punya muka depan tu. Handsome. So Hilux pun ada lagi. Ijat banyak deliver Hilux bulan ni dengan bulan lepas. Dia memang banyak deliver Toyota Hilux. So saya baru start deliver Toyota Vios. Tapi geng, tengok ni, Cross GR ni pun cantik juga. HEV SUV daripada Toyota. Yang model sebelum ni pun dia dah cantik. Dia keluar lagi model baru yang lagi cantik. Ini untuk SUV GR. Ni Cross Toyota Cross. Color dia cantik, design dia pun cantik. Muka depan dia handsome sikit. Kita nak keluarkan, Ijat dengan Cik Kunci nak keluarkan kereta ni ataupun kereta depan ni, kita nak parking kat depan kan. Sekejap lagi macam ni, macam mana nak keluar betul? Ada? Ada. Penat aku naik atas. Oh, penat je lah. Penat. So, ni parking kau reverse dulu, nanti aku keluarkan. Nanti kau parking tu balik kenapa? Hah? Nak keluar sini ke keluar sana? Ni aku masuk depan nanti. Ini kau keluar belakang. Handsome, settle. Kau lupa nak bagi tahu kan? Apa dia? Pada yang tengok video ni, sebenarnya kita berdua lah, aku dengan Arif kan, kita banyak tolong, yang kita luluskan sebenarnya kita banyak tolong customer. Yes, betul. Luluskan loan dia orang. Sebab untuk Toyota ni kita ada special line lah, kalau orang tahu Toyota Capital kan. So Toyota Capital ni macam memudahkan korang nak beli loan sebenarnya. Yang mana korang rasa basic korang rendah, korang rasa gaji korang cash, kadang EPF tak ada pun boleh apply. Boleh lulus, boleh keluar kereta Vios apa semua. Tapi makan masa sikit lah. Kan, makan masa sikit, betul. Lepas tu yang berniaga kalau nak beli Hilux, beli apa, kebanyakan dia orang ada SSM dan bank statement tu bukan tak ada duit, tapi simpan bawah bantal. Yang macam ni pun kita orang expert ataupun korang boleh Roger Arif, kita orang akan tolong korang untuk keluarkan kereta Toyota baru. Mantap. Okay. Jad, kereta Toyota apa yang ready stock sekarang ni? So far buat masa ni memang agak slow sikit lah. Macam Vios waiting list sebulan. Tapi after this Toyota dia orang macam tadi dia orang buat shutdown kilang apa semua. Dan start daripada bulan 6 dia orang cakap dah banyak stok lepas ni. So korang kalau beli kereta after this, InsyaAllah ready stock semua model. Sebab dia orang nak push sampai hujung tahun. Mantap. Okay. Jad, kau nak tahu tak? Dalam banyak-banyak Toyota yang aku minat kan, mesti kau tak share. Kau rasa aku minat Toyota apa, Jad? Aku rasa tu Hiace. Bukanlah. Ini nombor satu lah. Vios memang aku minat nak pakai hari-hari. Tapi kan, kalau kau tanya aku sekarang dah malas nak pakai kereta bising-bising, Jad kan? Bukan. Tu Camry 2.5 tu. Ini aku pun minat tapi dia aku boleh tahan. Dia bila kita ni yang muda bila pakai ni orang cakap mungkin pakai kereta bapak kan. Tapi sebenarnya Vios Camry ni bapak gila selesa, Jad. Laju pun laju, Jad. Sebab dia lebih kelebihan Camry bagi aku lah. Sebab Toyota ada Lexus. Itu dia punya premium brand kan. So apa yang ada kat Lexus tu tak banyak tapi sikit mesti ada dalam ni. Ini Jad, kalau aku pakai baru best deliver Terengganu balik hari, Kelantan balik hari, betul. Dan yang best lagi satu lagi apa, untuk model yang ni dia punya design lah. Dah tak macam atuk-atuk, tak macam pakcik-pakcik. Dia lampu dia dah tak bulat macam sebelum ni. Ini cantik. Jad, ni ada stok ke? Aku pun sebenarnya ni by order lah. Kalau dah approve dia akan tunggu 2-3 bulan. Sebab ni dia orang CPU unit dia ambil daripada Thailand. Dia bukan pasang kat sini. Sebab untuk stok yang tak fast moving stok, dia ambil direct daripada Thailand. Kalau aku pakai tu kau tak terperanjat kan? Tapi kalau aku pakai tu kau jangan terperanjat. Sebab itu antara favorite nombor satu lah dalam Toyota. Boleh lah panggil Datuk lah. Datuk ni kerja. Ini aku minat. Aku dah cakap aku nak pakai ni mungkin hari-hari. Aku minat warna hitam sebenarnya. Tapi dia potong minat aku paling nombor satu tu Camry. Sebab aku tengok dia laju, Jad. 2.5 laju dekat highway. Enjin sama dengan Velfire. Harga pun laju kan? Harga boleh lah kan. Kalau tak selalu orang beli apa konti untuk harga macam tu. Tapi konti ni kelemahan dia dah pakai resale value terus. Kalau kau tanya aku antara Continental dengan tu aku akan tetap ambil yang tu. Sebab dalam besar, jalan jauh, Wati lah. Camry kan. Ya, buat dokumen sambil loan. Kau pakai dulu. Kau beli aku beli lepas tu. Ini kena akhir kawan ni. Alhamdulillah tuan, akhir kita jumpa ini tuan. Ya. Macam mana? Bukan selama ni hanya melalui email
email dan WhatsApp dan call. Betul. Tapi bila jumpa berserta dengan orang kata kejayaan lah. Alhamdulillah. Dream come true lah. Dream come true. So thank you Jad Very easy, orang kata urusan yang begitu senang dan finishingnya cantik. Mantap. So Jad, thank you Jad, isi minyak penuh. Sebab konsep Ijat dengan saya tak boleh keluar kereta minyak tak ada. Apa-apa kereta pula kami jual tak boleh. Hilux RM200 pun jalan. Terpaksa. Okay Jad, explain your power dekat Toyota ni Jad. Yang ni So guys, siapa nak beli Toyota, Roger Arif Baharin. So thank you Tuan Syaril, sempoi, very humble person, very respectful. Dia dengan saya pun bila dia call ataupun bila dia WhatsApp, dia punya apa dia, tutur cara bahasa dia tu melambangkan diri dia yang sangat-sangat bertanggungjawab, sangat-sangat orang cakap berintegriti. Dia Tuan Syaril. So alhamdulillah support saya dengan Ijat. So mudah urusan kami kali ni. So next kami nak deliver Vios juga dekat sini juga warna hitam. So sekarang tengah tunggu stok warna hitam. So guys, siapa nak beli Hilux ready stock, okay, Ijat bagi tahu ready stock GR ataupun kereta-kereta Toyota yang baru, boleh Roger Arif Baharin. Ataupun nak beli Recon, Velfire, Alphard, Estima tak ada, Moxie, Stepwagon, Roger Arif Baharin. Okay, kita nak deliver kejap. So kita dah selesai deliver Toyota Vios baru, owner dia. Dan tangan bakal uang kejap. Tuan, sini tuan. Ya. Sana tuan, kereta baru tuan. Oh, excited. Ni wife dapat ni. Cakap lentok habis sayang abang dia kata. Oh no. Ni sebenarnya dream car, my wife punya dream car, tapi tak dapat lagi peluang. Dengan sahabat kita ni lah, dia memudahkan cara. Lain macam lah tuan, beli jiwa tuan tak, saya biasa bercakap macam tu. Tak, beli jiwa ni. Oh, dia beli jiwa ni. Oh, okey. Terima kasih banyak lah kerana tuan, terima kasih support saya, support Izzat, percaya pada saya walaupun kita tak pernah kenal, kita tak pernah jumpa. Akhirnya finishing tu yang kena cantik. Hari ni kita jumpa, macam mana saya janjikan, kereta dan keluar. Ya, betul. So tuan, ada ucapan sikit. Ni masuk YouTube nanti saya share dengan tuan. Okey. Kepada yang nak berurusan dengan Encik Izzat, dengan Encik sebelah kita ni, brother yang handsome ni, saya rasa is a trusted person lah. Is a trusted team, yang mana simple tetapi reality finishing dia tu cantik. Sampai tuan sampai. Alhamdulillah. Dan apa yang dicakap tu seperti yang apa yang dikotakan tu seperti yang dikatakan lah. Betul. Itu yang kita nak. So, cakap serupa bikin lah, bahasa dulu-dulu. Loan approve, pergi sign, tunggu kereta sampai keluar. Semua guided, systematic lah. Terus pergi jalan Terus pergi jalan. So tuan, terima kasih support saya dengan Izzat. Saya doakan semoga tuan selamat dalam setiap pemanduan dengan isteri. Dan terima kasih. Kita jumpa next. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah selesai. Tak balik rumah lagi, dia kata. Terus pergi kedai aksesori. Hinter lagi apa? Apa yang sepatutnya lah. Apa yang sepatutnya tuan. Ikut kehendak orang rumah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. So guys, siapa nak beli Vios macam ni, Roger Arif Baharin dengan Ijat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Jad, rezeki kita dapat bantukan semua untuk keluarkan kereta. Nak cakap nak keluarkan kereta susah apa semua tu, buang benda tu, cari Arif. Bye. Assalamualaikum. Thank you.